Assalamualaikum guys. Ni saya potong sebab dia dah panjang kan, menghadap ke sebelah dinding sebelah. So itu satu, ni satu. Okey, ni dia. Lepas tu buatlah macam ni, kontuk-kontuk macam ni kan, daun-daun dia habiskan. Lepas tu saya tanam. Cuma selama saya tanam, terutama first tanam kan, mula-mula kena ni lah, selalu siram. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, keras sikit tanah dia, tapi tak apalah, dah cucuk. Bismillah. Keras sikit lah tanah dia. Tapi disebabkan terlalu panjang, saya nak potong lagi lah. Cuma kalau kita potong, dia akan lembik, nak cucuk pun payah. Jadi saya bersalah ni. Dah rasanya kedalaman dia tu dah okey, tak payah potong lah. Okey.